Wati, masihkah kita termangu di bawah pohon itu ketika hujan Cukup, Awi, cukup. Kau tahu tak? Itu lagu kau dengan Ziana, bukan dengan aku. Aku Wati, Awi, bukan Ziana. Aku disleksia, Wati. Aku dah tak ingat siapa yang aku nyanyi lagu tu. Lagu Cuaca Oktober dengan siapa? Dengan aku. Oh, dengan kau, Wati. Baik, guys. Jom Usha cerita-cerita Raya Best Raya ni bersama dengan Era Fazira. Terima kasih, Nabil, kerana menjemput. Tapi kalau bercakap tentang Jom Usha ni memang, memang banyak ni. Berapa list awak cakap dia? Tak banyak-banyak, Kak. Tak banyak. Kita pun tak banyak masa ni. Oh, okey. Lepas edit-edit, potong-potong, masuk lagu, intro, outro ada 3 minit je. Okey. Jadi seorang satu cerita cukup. Cukup lah. Cukup. Awak dia borak dah 2 minit. Itulah pasal. Mari kita. Jadi kita masuk terus cerita apa yang akan kita usah di hari raya ini. Saya nak ajak semua orang, jom usah sepatu reunion Al Raya. Best kan? The best. Semua orang akan berkumpul depan TV tu, akan gelak ketawa, tak kira lah budak ke sampai ke nenek-nenek, semua layan. Dan kali ini kita ada Jeb Sepatu, of course, kita ada Rahim. Kita ada Pak Ya. Kita ada siapa? Ropi baru. Dan of course lah ada hati-hati jemputan yang lain. Dia bukan setakat untuk gelak ketawa. Tapi dia ada message. Jadi kita bila kita tengok dengan budak-budak, kita boleh macam dengar tu apa nasihat, dengar tu apa Jeb cakap. Ada nasihat sambil kita ketawa-ketawa. Tak adalah kosong orang cakap. Seronok. Cerita saya pula. Awak pula? Saya nak ajak diorang semua, jom kita usah Bombastika Raya. Wow, Bombastika Raya? Apa tu? Cuba cerita sikit. Okey, so maknanya kita akan pergi ke bomba-bomba. Tak adalah, Nabil. Program berkumpul raya juga. Okey. So kita ada stage, kita ada performance, kita ada selebriti-selebriti hebat tanah air datang. Kita borak pasal raya, lepas tu diorang perform. Mana bom dia? Bom dia bila dah habis nanti kita lepaskan bom. So seronok lah. Lepas tu pula kita perform depan live audience. So ada game, ada nyanyi-nyanyi. Macam yang saya ingat tahun lepas, hujung sekali ada siapa tahu? Datuk Dr. M. Nasir. Lagu tu klasik tu. Jangan buat macam tu, marah Datuk M. Nasir. Tu menguap. Itu kan dia nyanyi kan macam tu, dia relax. Tak ada? Dia nyanyi awak tu yang tak ada. So korang kena usah cerita-cerita best sepatu reunion Al Raya dan juga Bombastika Raya. Itulah dia cerita-cerita yang telah pun dicadangkan untuk korang usah. Mestilah meriah lain macam. Tunggu apa lagi? Jom usah!